إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم, dan buah-buahan ini untuk manusia, dan padang ternak rumput-rumputan untuk kesenangan dan untuk binatang ternakmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan supaya manusia sedar sekelilingnya dan apa sahaja yang dilihat, yang dipandang, yang diambil, diguna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Besarnya sehingga tidak boleh untuk dikira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya manusia nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada muka manusia yang boleh hitung. Ya, setiap nafas denyutan nadi kita, jantung kita, pergerakan organ-organ dalaman kita, yang tidak ada satu pun kita terlibat dan masuk campur. Sehingga kuku yang kita kerat ditumbuh balik tu pun kita tak ada masuk campur. Ya, siapa yang urus benda dia? Darah yang berpusing setiap saat tak berhenti. Kalau dia tersangkut pun kita dah bimbang. Tekanan darah berlaku, takut nyawa hilang. Semua siapa yang urus, sedikit pun kita tak campur tangan. Ya, itu menandakan besarnya kurniaan Allah yang wajib bagi insan memerhatikan sehingga dia sedar, sehingga dia insaf, sehingga dia mengetahui kerdilnya diri dia, besarnya kekuasaan Allah Ta'ala, maha dahsyat kurniaan dia. Maka banyak dalam ayat-ayat Quran yang seumpama ini dibangkit oleh Allah SWT. Sebab manusia kebanyakan dia lalai dan terlupa. Sebab nama kita ni pun lalai. Ya, insan diambil dari kalimah nasya. Nasya yansi nisyanan, maknanya lalai, banyak terlupa. Ya, kalau nak suruh ingat 3 hari yang telah lalu pun kita tak ingat kan. Ya, cuba ceritakan minggu lepas apa yang awak lakukan, pening kepala kita, tak ingat lah. Kadang 2 hari kita tak ingat lah. Sebab tu Quran sebut fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingat, beringatlah kamu, sebab ingat beringat, pesan memesan memberi manfaat yang besar kepada insan. Sesuai dengan dia berjalan semakin dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Taala sebut wa fakihatan wa abbah. Fakihah ni mana buah-buahan yang kita makan macam-macam jenis mengikut kedudukan negara masing-masing. Kita di sini masyhur dengan buah sekian, negara lain buah lain pula. Pergi negara lain pula buah lain pula. Utara, selatan, macam-macam jenis buah-buahan. Ya, yang semua tu adalah Allah Taala kurniakan kepada kita. Mata'an lakum wa li'an'amikum, dan juga semua itu merupakan mata benda kesenangan yang kita ambil bagi diri kita sendiri ataupun bagi an'am, ternakan-ternakan yang kita lihat seluruh dunia menaburkan hasil ternakan mereka yang mendapat sumber-sumber ya untuk keperluan mereka. Semua itu adalah minallah, dari dia belaka. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwa yani ta'ala allazi khalaqa lakum, yang menjadikan lakum bagi kamu, ma fil ardi, barang yang ada dalam sepenuh bumi ini. Allah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Berdasar ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i
imam mazhab kita Syafi'i mengambil natijah pahaman daripada ayat ini apa? Al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dalla dalilu ala tahrimi. Al-aslu fil asya, asal pada semua perkara adalah al-ibahah. Tuan harus ambil lah tuan kata. Apa mau nak ambil darat, laut dah semua ambil. Bentuk makanan, bentuk galian, banyak tuan. Illa ma dalla dalilu ala tahrimih, melainkan ada dalil yang menegah. Menunjukkan apa? Ta'ala awal harus ambil. Betapa banyak kurniaan nikmat Allah SWT. Dan benda ini bila diperhatikan dengan detail, dia akan mencetuskan suatu perkara yang amat besar dalam jiwa manusia, iaitu dia akan cetus mahabbah, kasih dekat hati manusia itu kepada Tuhan ni sendiri. Mana kalau hatinya tak dekat, bermakna dia tidak memikir, dia tidak menggunakan akal yang Tuhan gunakan terlampau besar. Ya, dengan sebab akal dia boleh kenal diri dia, kenal Tuhannya. Dengan sebab akal dia boleh membina dan berbagai-bagai, dan tamyiz, perbezaan antara kita dengan haiwan ialah akal. Jadi bila diguna akal, merhatikan nikmat ini, confirm dia akan jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dia akan jadi orang yang hampir jinak dan cinta dengan Tuhan. Tapi bila benda ni tidak ada, menandakan mereka lalai, mereka tenggelam dalam kelalaian, hanyut dalam kealfaan. Jadi oleh kerana itu banyak ayat-ayat Quran bangkit balik, ya, dan suruh kita lihat dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak perhatikah Tuhan jadikan awal min ma'in mahin, min ma'in dafik, daripada air yang hina, daripada air yang terpancar tu, ya, semua Tuhan bangkit supaya manusia dia sedar dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia nak pergi lepas ni. Benda ni kalau dia set dalam kepala, insya-Allah dia akan sentiasa hidup dalam keadaan cantik, dalam keadaan terpimpin, dalam keadaan mendapat hidayah, petunjuk, dan mendapat kasih sayang Tuhan. Bab di antara kaedah kita ialah jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilaih. Manusia ni diperangaikan, Allah Ta'ala perangaikan manusia ni, ya, iaitulah dia akan jatuh hati, dia akan kasih kepada orang yang banyak memberikan support kepada dia, ya, di bantuan tu, beri bantuan ni. Maka kita dengan Tuhan tidak ada yang lebih, dan hakikat dia lah, semua tu daripada dia. Ya, apa yang kita ambil, kita guna, apa bantuan jenis makanan, pakaian, ya, harta milik, semua hakikat adalah minallah. Sebab kita datang dengan tidak ada selai benang pun keluar daripada rahim ibu kita. Tiba-tiba dibalut begitu nikmat yang begitu banyak. Perkara ini sebenarnya adalah perkara yang mencetuskan, ya, ayat-ayat ini mengusik pintu hati manusia supaya dia sedar dan dia menjadi orang yang rapat dengan Tuhan. Jadi penting kita merapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan bahaya besar kan manusia itu terjauh dirinya dari Tuhannya. Dan ayat berikutnya tentang urusan rezeki itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini ayat-ayat semua yang menusuk kalbi orang yang beriman. Wa fis sama rizqukum, dan di langit tu terdapat, ya, rezeki kamu. Jadi turun daripada langit tu nasi lemak, roti canai dan tu, dan bukan. Dari langit tu rizqukum ay sababur rizq, sebab rezeki. Kita boleh makan sebab tu tuan-tuan ulama disuruh gitu. Dahsyat kalau kita kaji perjalanan mereka, sejarah hidup mereka. Satu orang waliullah tu, dia nak makan tu, dia nak suap tu, Allah. Beberapa makan masa, ya Allah, dengan rezeki yang kau berikan padaku, ya Allah, kau jadikan dia sumber aku dapat mendekat daripada-Mu, ya Allah. Jangan kau jadikan makanan ini aku semakin jauh daripada-Mu, ya Allah. Oh, dia nak suap tu, dia malu, tuan. Itu orang yang apa? Sinaran nur hati dia terang. Ada pun yang tidak ada sinaran kalbi, dia tala kan, bismillah, mana tak syur, parasuk dia telan yang batukan, dengan lahap dia makan pula, lauk lain tak ada, banyak ni je dia. Ya, dahsyat tuan-tuan.
jadi pelik. Sedangkan dia menumpang muka bumi Tuhan, yang dimakan tu ada kurniaan Tuhan. Wa fis sama'i rizqukum, di langit terdapat sebab rezeki kamu apa? Al-matar, hujan. Di Melaka dulu ada pernah satu masa tahun bila 6 bulan pun tuan. Oh, Tuhan blok langit tak turun hujan ni tuan. Padang apa, kolam takungan tadahan air di Duan Tunggal tu, silap dekat berapa puluh kawasan bola sepak boleh main itu. Air tak ada. Dak pacak tiang gol dia boleh bola. Maknanya apa? Tu. Baru kita tahu. Oh, beratnya kalau tuan blok je air tak turun je, kita dah menyasar tuan ya. Itu sebab para aulia, ya, cara dia disebut oleh ulama, cara minum dia pun tak sama kadang-kadang kita tuan-tuan boleh perhati. Arif billah, para ahli sufi kalau diminum dan dia tak angkat kepala tuan. Dia minum tu ditunduk. Bila tanya dia apa? Sebab hayaan minallah. Dia malu pada Ta'ala. Sebab dalam Quran banyak bangkitan air. Sebab tu satu cerita yang masyhur, Harun Ar-Rashid, satu khalifah Perdana Menteri, dia pergi dengan pengiring-pengiringnya membuat satu pemburuan. Tiba-tiba dia tersangkut di satu kawasan yang tidak ada air, ya, memakan beberapa hari, 3-4 hari tak ada air, sampai akhir dia tombang, tak boleh bangun. Ya, dia tombang, tak boleh bangun. Air tak dapat. Bayang padang pasir pula, kalau suhu naik 40 darjah lebih, bawah panas, atas panas lagi. Akhirnya apa? Allah Ta'ala sengaja jadikan cerita, menguji dia. Datang seorang waliullah, dia tanya kepada Harun Ar-Rashid. Dia kata, ya khalifah, ya alaka hajah, mau ada hajat apa? Dia kata i'tini syai'an minal ma', datang kalau aku air sikit, aku nak air, tak tahan ni, kau tak dapat sikit lagi mungkin aku mati. Dia kata, kau nak apa minta lah, dia kata. Kau nak apa minta lah, aku bagi air, bagi kat aku. Jadi wali tu segegah, dia kata, kita tukarlah tuan ni, ya ambil lah kau air, bagi aku. Kau nak apa ambil? Kerajaan tuan bagi kat saya jadi raja, tuan jadi rakyat, macam dia kata ambil lah, jangan. Ya, dah apa makna kita tahan kalau kita mati? Air tak tahan ni, ambil lah, aku nak air. Jadi air tu dia boleh tukar dengan sebuah kerajaan. Tak payah pilihan raya ni. Tak payah mengempin pilihan raya dah, tukar dengan air je habis. Akhirnya wali itu pun berdoa dan dihentak dengan tumit dia, boom, terkeluar pancaran air pun. Dan minumlah tuan ni dia pun assalamualaikum, dia balik. Dia nak sangat kerajaan kau, nak tunjuk boleh tukar dengan air. Begitulah besarnya kurniaan nikmat Allah Ta'ala. Bila kita rasa, bila dia tiada. Nikmat sihat, bila kita rasa, bila dah duduk hospital. Dah bagi untuk boleh bangun, baru tu besarnya nikmat sihat yang Tuhan beri. Dan itulah seterusnya lah. Baru suruh kita perhati ni. Maka di sini telah suruh perhati, wa fis sama' rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab rezeki kamu, turunnya hujan. Kalau Tuhan blok je habis. Dan apa yang dijanjikan kepada kamu, mana takdir Allah SWT tetap tiap-tiap manusia tadi telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Ya, wa ma tu'adun, benda yang Tuhan dah janjikan siap, utama dalam bab rezeki. Sebab tu para ulama banyak mengulas panjang dalam tajuk rezeki, dalam tajuk rezeki. Sebab di sini banyak manusia terpusing, ya, sehingga cerita yang masyhur zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, 1000 orang yang mati yang ditanam mengikut syarak, iaitu semua menghadap kiblat. Bila dibuka balik, semua terbalik. Yang kekal menghadap kiblat seorang ni. Ni cerita dia apa ni? Cerita seorang pencuri kain kapan. Ya, kerja dia curi kain kapan. Bila orang dah tanam balik lari, dia digali balik. Dia ambil kain kapan tu baru lagi kan, dia pergi jual. Jadi dia saksikan depan mata dia, tanam menghadap kiblat, bila digali dah terbalik. Seorang, 2 orang, sampai 1000 dia tak boleh tahan, takut dia. Ya, dia pun pergi, ya Sayyidi Syekh, dia tumpa seorang ulama besar, Syekh Abu Yazid, wali besar. Dia kata, apakah maksud ini? Jawab dia, itulah orang yang syak dengan rezeki Tuhan. Mana kalbi dia tidak putus, masih lagi bergoyang tentang bab rezeki. Ya, dia bab rezeki ni tuan-tuan, kita jangan pandang usaha kita. Usaha disuruh buat, ikhtiar disuruh buatlah. Nak buat macam mana kita nak adjust ke, buat, kita tak ada masalah. Pandang, jangan pandang yang sini, yang baru ni, pandang yang siap ni. Ya, ma fil azal, benda dah siap. Rasulullah menyatakan, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun.
Apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Apa yang dia tidak kendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku telah, sedang dan akan datang diduduk dalam masyiatillah, dalam taksis iradat Tuhan. Dia rezeki yang kita dapat ni sebenarnya dah siap, bukan baru datang ni kan. Ya, doa kita sekian baru dapat rezeki. Wah, ni doa saya. Doa kita datang kemudian. Ya. Betul tak tuan-tuan kalau kita cakap dengan orang, mak saya dengan bapak saya menikah, saya hantar surat jemputan. Betul tak? Nanti orang pun pening, kau hantar surat jemputan, kau belum ada lagi. Ya, mak dan bapak saya menikah, saya lah tukang jemput orang, tukang hantar surat jemputan. Orang tengok kita atas bawah ni, kau silap makan ubat. Ya, kita kendian. Mak bapak kita dulu kita kendian, mana boleh kita pintas. Gitulah maknanya. Rezeki taksis dah siap dulu. Usaha kita ni kendian yang Tuhan dah taksiskan, mana boleh potong. Ya, kita berniaga hari ni untung 5,000 misalnya. Start daripada pagi kita bekerja, kita keluar rumah, berjalan, tenaga kita ejas barang, hantar barang semua sampai habis, dapat last kali untung 5,000. Tu dah siap pada azal lah. Pada azal dia dah siap, Tuhan dah set. Ya, bukan baru datang ni kan. Kalau kita pandang baru datang, kita akan tak kenal Tuhan dia. Yang kita kenal diri kita. Oh, ni saya, ni saya. Lagi teruk pula kalau tak ada saya, tak jadi. Waktu lagi pasal syaitan ni kan. Siapa engkau? Tu. Kita tanya, siapa engkau? Kau adalah abdi, fakir. Asal tak ada, kemudian menumpang rahmat Tuhan, dapatlah kita menumpang sementara di dunia ni. Jadi ayat-ayat ini tuan petik, kita petik daripada ayat ni. Allah Ta'ala suruh kita perhati, wa fi sama, mana tengoklah kat langit tu, rizqukum turun. Memang bila turun hujan tu, baca ayat ni dan wa fi sama rizqukum. masya-Allah, Tuhan hantarkan sumber rezeki. Kalau tak turunkan hujan setahun tuan-tuan, habislah tuan ni. Bumi merekah, pokok meranting, binatang tombang, akhir kita pun tersembam. Ya, besarnya nikmat Allah Ta'ala. Itu sebenarnya pun tuan, Allah Ta'ala nak apa? Nak usik kita biar kita kenal dan kita melahirkan kemesraan dengan Tuhan tu maksudnya. Bila hati nikmat banyak, insya-Allah hati dia akan mesra, rapat dengan Allah. Dan hati yang rapat, ingat, mesra, masya-Allah, dia akan berjalan cantik dalam kehidupan dia, penuh dengan keridaan Allah Ta'ala. Dan ayat tersebut membasuh hati. Wa fi sama rizqukum. Tuhan berus hati kita ni, ya, membasuh hati orang mukmin yang tidak beriman dan menghasilkan nur dalam hati mereka. Jadi kalau ada orang beriman yang tak kuat iman dia tadi, dan menghasilkan nur, ayat ini menghasilkan nur dalam kalbi insan. Bila perhati ayat ni akan tercetus, maknanya kesedaran tu nur lah tu, ya, bukan nur nampak macam cahaya matahari maksud kan. Tak, kesedaran daripada lalai juga. Oh, masya-Allah, hebatnya, besarnya kurniaan Allah. Terdapat beberapa faedah, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui banyaknya pergerakan dan tidak ada kepercayaan hamba-Nya dalam pekerjaan rezeki. Mana Allah Ta'ala mengetahui pergerakan, mana usaha, dan tidak ada kepercayaan hamba-Nya dalam pekerjaan rezeki dengan menyatakan tempatnya, ya, supaya hati mereka tetap, yang tidak risau. Sebagaimana ayat yang telah lalu, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi yang berakal atau sebaliknya, melainkan rezeki dia atas Allah. Ya, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan hanya atas Allah Ta'ala lah, ya, rezeki dia. Sebab nama Tuhan pun Ar-Razzaq. Sebab kalau kita lihat 99 asma Tuhan dedahkan, tajalikan dalam tiap-tiap saat. 99 kita dapat rezeki, ya. Siapa nama dia? Ar-Razzaq, ya. Pandang sudut pemberi, Al-Mu'ti dia. Dapat rezeki lebih sikit, tu nama dia Al-Basit, dia menghamparkan. Dia nak tarik sekejap, ya kan. Ya, banyak orang bertukar daripada kaya-kaya jadi muflis pun ada. Ada itulah seterusnya maknanya. Jadi kita perhatikan benda-benda yang sedemikian, tidak lain dan tidak bukan supaya merapatkan lagi kalbi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi ayat yang dikatakan wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha ni, dia punya tackle ke mana kan, supaya kalbi insan sedikit pun tidak ada rasa risau dalam bab rezeki dan dia tidak terbabas bila menerima rezeki. Ya, bab rezeki ni tenang. Ya, ini tidak ditanya, ini apa nak makan, padahal dia dah makan berpuluh tahun. Berpuluh tahun, tambah umur dia 50 tahun, 60 tahun, makan pagi, petang, siang, malam. Syaitan duk bisik kepada dia, maknanya dengan keraguan. Ya, bab rezeki dia tembak kuat. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Firman Allah Ta'ala, asy-syaitan ni ya'idukumul faqr, ni membisik, menjanjikan kita dengan kefakiran. Besok kau nak makan apa? Besok tu. Yang dah ambil tak habis syukur, yang didusik kan. Anda jaga ni, serangan ni lebih hebat daripada serangan zahir yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya, ini serangan dalam, merebakkan, boleh kerosakan ya akidah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita dengan ayat tadi melapangkan hati kita, tenang setenang-tenang, tidak ada sedikit pun kerisauan dalam bab rezeki sebab Tuhan dah set siap. Cuma zahir kita tak tahu, maka syarak perintahkan kita buat sebab je lah, cari. Ya, mana talabul halal wajib, menuntut rezeki yang halal tu wajib. Pergilah cari darat, laut ke apa, tapi semua tu dah siap kan. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Kita ada usaha dan ikhtiar, tapi yang jadikan usaha ikhtiar pun siapa dia? Yang gerakkan hati kita siapa dia? Yang mengizinkan kita boleh bergerak berjalan siapa dia? Semua dia. Ya, kalau dipadamkan sekejap pegang kan. Payah sangat tak dia nak padam kan. Oh, sihat segar bugar ni, tak pernah sakit. Bom insiden ni, bom lumpur terus boleh jadi, banyak berlaku. Saya pemandu terbaik, awak pemandu terbaik, terela babas lah macam kita ejar pun kami cermat. Ada satu kampung tuan ni, orang kampung saya dulu, dia punya cermat bawa motor tuan-tuan, dia laju sikit daripada basikal dia. Dia punya jalan tu cukup beralun, laju sikit dari basikal, slow tepi jalan, air masuk parit, kereta lanyak, bom lambung. Kita jalan slow tapi kereta rembat, bom terbalik. Sandar kuat hospital. Itu kalau kena macam-macam. Sebab tu disuruh kita naik kenderaan, semua keadaan jangan putus kita memohon pertolongan daripada Ta'ala. Nak naik kenderaan ada bacaan dia, situ ada bacaan dia, doa kita, supaya menandakan bahawa kita tidak boleh putus dengan dia. Ya, sebab dia pemegang, dia pemilik segala-galanya, mentadbir semua sekali. Ya, dia kena je kan habis tuan. Dulu nampak sihat, sekarang dah tak boleh jalan, dah terbanging. Ya, buat hospital, apa dah putus urat ni, putus urat tu. Ya, makan dah bersuap, itu sekejap masa je Tuan nak adjust. Tapi dia elakkan semua tu, alhamdulillah. Maknanya dia suruh kita sentiasa sedar al-mun'im, pemberi nikmat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu rahsia dia, semua pekerjaan dia suruh kita connect kita dengan Tuhan tadi. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap perbuatan kerja buat yang tak dimulakan dengan bismillah tak ada berkat. Zahirnya nampak pahala tu satu tajuk, sebenarnya rahsia besar connect hati kita dengan Tuhan. Ya, hati bila kau ada connect, nanti insya-Allah cantik, nur dia terang. Kalau tak connect tu bahaya. Walaupun nampak cantik, luar hebat, tapi dalam tak connect, bahaya. Rumah besar, juta harga dia, pentik switch api tak menyalur, pentik aircon tak fungsi, rupanya kap pelak tak connect. Dia punya wayar tak join kan. Dia perlu join pump baru dia cahaya dia. Itulah maknanya. Ya, kita dengan Ta'ala jangan putus dan berat. Sebab tu disuruh kita apa? Banyakkan zikrullah. Bila zikir banyak, maknanya Tuhan suruh kita apa? Rangkaikan rangkaian kemesraan hati. Uzkuruni zikran kasira. Sebut, ingat oleh kamu akan daku. Itu dalam Quran sebut sebagai zikran kasira, bukan zikran qalila, zikir yang banyak. Ya, mulut tak bergerak macam apa lah, hati dalam sentiasa memati kebesaran dia. Allah kita jalan. Buat kerja buatlah, dalam kita jalan. Sebab bila banyak zikir tu tanda kemesraan, cinta, kasih. Man ahabba syai'an aksara zikru, siapa yang banyak makna kasih Allah Ta'ala, dia akan banyak ingat. Jadi sebenarnya banyak ingatan tu rahsia dia apa? Nak mencetuskan connect hati kita.
dia ada rangkaian kemesraan. Bila dijina mesra, rindu dengan Tuhan, masya-Allah. Itu satu sifat yang amat besar yang membawa dia dapat kenikmatan, kemanisan dalam mengerjakan amal-amal ibadah. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala berfirman, tidak wajib ke atas kami menyatakan kepada kamu tempat rezeki itu. Sebab Tuhan dah set, cuma kita carilah. Kami hanya mendatangkan apabila sampai waktunya. Tetapi dengan kurniaan rahmat kami menyatakan tempat rezeki itu agar kamu benar-benar percaya dan hilang persangkaan syak dan keraguan. Ya, Tuhan tunjukkan bagi kita, berikan kita akal, boleh kita mikir, ya, untuk mencari sumber rezeki sekadar sementara hidup. Itu di antara nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak beri kita akal, dan apa pusing. Kan? Satu faedah selanjutnya, ia Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjamin serta menyatakan tempat rezeki tersebut supaya hamba itu dapat mengangkat dan menyatakan hajat keperluannya kepada Tuhan dan meninggalkan daripada berharap kepada makhluk. Keyakinan ini besar supaya rezeki yang kita dapat jangan pandang pada makhluk, pandang pada Tuhan dia. Sebab orang kalau dapat orang beri, dia tak pandang Tuhan, orang ni kurang adab. Orang bawa gitu kan, musim buah-buahan, satu bonet tu Musang King, kan, dian mahal, macam-macam jenis ada, reton lah macam bunyi kan, macam jenis. Kita dia bawa sampai 30 biji penuh bonet. Wah, dia pun turunkan kereta, kita ambil barang belah makan puak-puak. Tuan tak ajak naik pun. Ya, Tuan dia tak ajak naik. Terima kasih pun tak ada makan. Dia tu kata ni apa jenis orang. Ya, nanti Tuan tu pun kata inilah awalan wa akhiran, awal dan akhir. Jangan harap ke bawah. Itu kalau kita dengan Tuhan, setiap nafas semua kita guna hak dia. Ya, ada satu penceramah saya dengar daripada Endon, sedap juga ceramah dia. Dia kata, dia buat misal, tuan-tuan pergi cocok duit kat bank, kan, dia tengok ada orang top up duit 1,000. Hati dia langsung tak gerak, dia cocok kalau duit pakai. Besok bulan depan cocok, ada 1,000 lagi. Langsung dia tak tanya, siapa bagilah, dia ambil, dia guna je. Ni orang ni jenis apa dia begini. Jenis apa orang ni. Dia dapat duit tu langsung, dia tak rasa satu kepelikan, siapa bagi. Hantar WhatsApp tengok siapa ada bagi apa-apa, hak duit masuk ni ke apa ke, ya, dan sebagainya. Tak ada, dia ambil pakai. Orang ni panggil tak apa elok. Kalau kata akal dia tak apa center pun dia juga lah, tak apa sihat. Begitu lebih kita dengan Tuhan. Jangan kita makan, jangan pakai, jangan guna semua hak dia, melainkan kita ingat Bismillah tu lambang ingatan. Dengan nama Engkau ya Allah, ya, tu Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang memberikan kurniaan yang berbagai-bagai. Itu tujuan dia, nak konekkan hati kita dengan Tuhan, biar ada alaqah. Bila kalbi kita ada alaqah dengan Tuhan, insya-Allah dia sentiasa ada sinaran nur, ya, hidayat, petunjuk, ya, halawah dan sebagainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faedah dia, yakni sedikit menjamin serta menyatakan tempat tersebut tadi. Itu semua kurnia Tuhan. Apabila dia kata datangnya perasaan tamak daripada hati akan kepada makhluk, ini bahaya tadi. Jangan kita letakkan hati kita berharap tamak kepada pemberian orang. Jangan. Itu bahaya. Dia boleh menjejaskan kontak kita dengan Tuhan dan menyebabkan iman kita akan bergoncang. Ya. Perhati semua tu dari dia pula tu. Kalau orang bagi pun itu semua postman ni, dan orang hantar kat kita bagi sebelah benda dah ada pada azal. Itu semua postman ni. Ya. Macam orang hantar postman hantar surat anda ni. Kita baca kat surat tu tengok, ni stamp dia Sabah ni, stamp dia pada Sarawak ke mana kan. Ya, jadi kita tengok, kita nampak. Ya. Walaupun tangan ni Zahir yang ulur tu, orang tu bukan dia punya. Dia bawa je, dan Tuhan dah set rezeki kau sini. Kau buat kerja macam ni, atau pada segi makan gaji ke kerja sini, itu semua Tuhan dah set azali dah siap. Jadi kita perhati betapa hebatnya pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan jangan kita terhijab dengan rezeki yang diberi. Kita nak biar dengan rezeki yang diberi kita makin rapat. Itu maksud. Ya, baru dijadikan rezeki itu dipanggil ada barakah zahir dan batin. Zahir kita gunakan keperluan zahir sementara ni, dan batinlah rohani kita makin cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila datangnya perasaan tamak dalam hati anda kepada makhluk disebabkan rezeki itu
ingatilah ayat yang menjelaskan bahawa rezeki itu tidak ada di bumi, ya, dan di tangan makhluk. Wa fis sama tasm, ya. Tu tadi kalau Tuhan padamkan air dan cukup. Kita turunkan air je, tumbuhan tak tu. Makanan asasi kita beras, gandum, sana pula korma, tamar, anggur, habis semua. Mana tak ada? Tak ada. Ya, tu makna kita perhati, kita ingat balik wa fis sama rizqukum. Di langit tu punca rezeki kita, al-matar, air yang menjadi sumber besar. Siapa yang menurunkan dia? Dan ingat ayat ini yang menjelaskan bahawa rezeki itu tidak ada di bumi, ya, dan di tangan makhluk pada hakikat. Dia tak ada sebab dia. Ya, sebab dia. Kita ada tanah subur dan benih kita beli terbaik. Bukan? Tiba-tiba tunggu hujan tak turun. Air sungai pun dah kering. Kita kata pun dan terkelip-kelip kita dan. Itu maknanya apa? Tuhan bangkit supaya insan tadi makna menyadari dan menjadikan dia insan yang syakirin, yang sentiasa bersyukur dengan kurniaan. Dan ingatlah ayat ini akan menjelaskan bahawa rezeki itu tidak ada di bumi dan di tangan makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Hijr ayat 21, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Dan kami tiada menurunkannya rezeki itu melainkan sekadar yang ditentukan. Betul kalau kita tengok, ya, pembahagian caturan hujan dia tak sama kan. Kadang kawasan ni lebat, ni kurang, yang di sini ada hujan kelompok, macam-macam tu semua Tuhan dah set. Tidak ada satu titik hujan yang turun sendiri, tak ada. Semua tu dah ditaksis. Jadi kita pandang turun hebatnya Ta'ala penguasa, ya. Ini dia panggil hujan turun dia, wah, ni sedap ni kan, nak menanam ni. Itu lupa Allah Ta'ala. Bila tak turun pula dia komplain, asyik turun panas ni, bila nak menanam payaan ni diperangi orang lalai. Jangan tentang ni. Dia jadi lebih teruk lagi bila turun hujan dia komplain, bila tak ada hujan dia komplain. Itu lagi teruk. Dah asyik hujan je, ya. Bila tak ada hujan pula, bila nak turun hujan, kan kalau bahasa halus sikit, dunia ni pak kau punya ke katanya. Itu kalau bahasa halus lah. Guna dunia pak kau punya kata. Dia turunkan hujan, tertaksis iradat, dia tak turun pun semua dah siap. Jadi perhatikan kebesaran dia dalam semua nikmat yang dihantar, supaya kita dapat dua keuntungan. Dunia kita dapat, akhirat pun kita selamat. Atau di antara apa ayat-ayat yang sangat menusuk qalbi insan, iaitulah wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tiada kami turunkan melainkan semua dah set kadar sekian-sekian banyak dan seumpamanya. Itu di antara ayat-ayat yang membawa kepada sinaran qalbi insan itu semakin jelas. Summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Fa inna khairal kulli anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa inna ilaihi raji'un. Ya karim. Ya Rabb.